Salam sejahtera kepada rakan-rakan yang menyertai program TuneTalk Tone Excel ini. Nama saya Mazlan Abbas dan saya merupakan seorang ahli biasa yang menyertai perniagaan ataupun program TuneTalk Tone Excel ini. Saya sudah menyertai program Tone Excel ini hampir 2 tahun. Saya mulakan pada bulan 7 2010 dan semenjak itu saya terus mempromosikan Tone Excel ini hinggalah hari ini. Jadi tak banyak sikit saya pun mendapat hasil kebaikan daripada program ini. Dan selama itu setiap bulan saya dapat komisen. Nak kata besar sangat pun tidak, tapi saya rasa cukuplah untuk saya lepas beli rokok saya. Dan yang seronoknya, sehingga hari ini saya masih mendapat komisen daripada Tone Excel, dan saya anggap dia telah jadi macam pencen bulanan yang saya terima. Malahan bukan saya sahaja, malah isteri saya, anak-anak saya juga mendapat pencen daripada Tone Excel ini. Di sini saya tunjukkan statement yang saya perolehi. Saya sertai bulan 7 2010 dan daripada tarikh itu tiap-tiap bulan saya dapat komisen. Nak kata banyak, bolehlah juga. Yang saya kata tadi, lepas duit dapur saya, lepas duit rokok saya, tiap-tiap bulan saya lihat komisen saya semakin meningkat. Tak daripada bulan Mei 2010 dia terus naik juga. Macam Mei dapat 2004, bulan April dapat 2002, bulan Jun dia turun sikit, bulan Julai dia naik balik, dan bulan Februari dia naik balik, dan yang terbaru bulan Mac 2012 ni dapatlah juga dalam hampir-hampir 3,000. Dan ahli-ahli yang berdaftar di dalam network saya, boleh katakan sebahagian besarnya saya tak kenal, sebab saya lebih menggunakan cara online, iaitu melalui internet. Boleh katakan hampir 99% semua daripada mereka saya tak pernah jumpa, hanya melalui online ataupun internet. Nak kata ramai, bolehlah juga. Saya punya genealogi dekat sini, tuan-tuan boleh lihat. Sini adalah level pertama, ni adalah level kedua, ini adalah level ketiga. Saya boleh tarik genealogi saya ni. Ya, agak panjang lah. Sebab itu saya kata saya tak kenal siapa pun. Dekat level pertama pun sebahagian besarnya saya tak kenal. Saya boleh tarik sampai ke hujung. Ni baru tengah-tengah, ni baru nama saya. Dan saya boleh tarik lagi sampai hujung ni. Ini adalah semua network yang saya ada, daripada level 1 hinggalah level ketiga. Okey, dia sampai ujung dah. Okey, dia sampai ujung. Okey, jadi seperti yang saya kata, tiap-tiap bulan saya dapat komisen. Malahan isteri saya juga dapat komisen, anak saya juga dapat komisen. Cuma yang bestnya, komisen mereka pun masuk dalam bank account saya lah. Bapa kontrol semua sekali lah, kena kontrol family. Okey, di sini saya tunjukkan statement. Dalam website ni saya ada tunjukkan statement terbaru. Tone Excel masukkan ke dalam Maybank saya. Saya punya account dapatlah 2,000 lebih. Isteri saya dapat juga hampir-hampir 2,000. Anak saya pun dapat juga hampir-hampir 2,000. Ini adalah komisen yang saya perolehi setiap 21 hari bulan, plus minus 1 atau 2 hari lah. Dan seperti yang rakan-rakan lihat, dia semakin berkembang. Kalau Mac dah dapat 27, maksudnya itu adalah yang tertinggi yang pernah saya dapat. Jadi kalau campur 3 akaun, adalah dalam 6,000 lebih. Siapa nak bagi tuan-tuan? Pencen bulanan kita dapat lebih kurang 6,000 lebih untuk satu family. Dan anak saya baru tingkatan 2. Dia dah ada gaji sebanyak 1,000, hampir 1,900 sebelum masuk college lagi tu. Belum masuk universiti, kita dah siapkan. Jadi kita tak risau pasal PT-PTN. Itu cadangan saya lah. Dan komisen yang saya perolehi ini tak termasuk komisen-komisen lain. Sebagai service center, saya juga merupakan seorang service center. Tak termasuk komisen yang lain. Sebagai service center, dia ada komisen-komisen yang lain. Dan kalau saya campur-campurkan juga, bulan 3 ni saya rasa hampir kurang RM5 kalau tak salah saya mencecah sebanyak 10,000. Jadi saya ingin di sini saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tone Excel kerana memberi satu peluang perniagaan bagi saya yang terbaik dan terhebat di dalam negara kita Malaysia ini.
di dalam keseronokan saya melihat network saya berkembang, pencen saya pun makin meningkat, komisen pun semakin meningkat. Sebenarnya dalam hati kecil saya terselit perasaan sedih sedikit kerana saya dapati pattern yang ada di dalam perniagaan networking ini tidak dapat dielakkan, terdapat juga di dalam program TuneTalk Excel ini. Simptom ataupun sindrom yang saya dapati sebab saya sering mengajar, dululah saya sering mengajar orang, saya buat kursus mengajar membuat online marketing, belajar buat website. Okey, jadi saya menerima banyak aduan, banyak keluhan, dan saya dapati keluhan-keluhan tersebut juga terdapat dalam program Tone Excel ini. Kita sering mendengar orang menyertai banyak perniagaan MLM, masuk satu perniagaan, keluar satu perniagaan, masuk satu perniagaan, keluar satu perniagaan. Berbagai-bagai perniagaan mereka sertai. Dan di dalam Tone Excel ini pun saya lihat sindrom yang sama, simptom yang sama. Kerana saya dapati ramai rakan-rakan saya ataupun ramai di dalam network saya yang peringkat awal begitu gairah menjalankan perniagaan ini, malah setengah daripada mereka upgrade menjadi service center. Maksudnya mereka nak buat betul-betul, tetapi akhirnya selepas beberapa bulan mereka ini hilang. Kadang-kadang bila kita kontak balik pun dah tak jawab. Biasanya dalam perniagaan networking ni, upline yang sibuk nak sponsor downline, bila dah dapat downline telefon upline tak jawab. Sekarang ni terbalik. Dalam program Tone Excel ni, upline telefon downline tak nak jawab. Sedangkan sebahagian besar daripada mereka masih mendapat komisen daripada Tone Excel sehingga hari ini. Soalannya, kenapa ianya berlaku? Salah satu perkara yang saya lihat, sebahagian besar daripada mereka ingin dapat komisen yang banyak, nak dapat duit yang banyak, nak untung yang besar, tetapi tidak mahu berusaha ke arah tersebut. Nak dapat komisen banyak ni, rakan-rakan semua, kita kena usaha dan kena konsisten. Kalau kita lompat keluar, lompat masuk sana, masuk sini, apa yang komisen yang kita dapat? Kalau kita buat sambil lewa, maka lewa lah yang kita dapat. Kita tidak akan dapat sepenuhnya. Jadi itu merupakan satu perkara yang amat menyedihkan. Dan saya ambil iktibar buatkan video ini. Saya ingin berkongsi supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Saya tak kira lah sama ada di dalam network saya ataupun di dalam network orang lain. Buatlah program TuneTalk Excel ini dengan cara yang betul. Kalau kita buat cara yang salah, nanti kita akan jadi macam mereka juga, buat excited peringkat awal, lepas itu hilang di pertengahan jalan. Jadi di sini saya ingin kongsikan beberapa perkara ataupun beberapa petua. Kalau siapa nak ambil nasihat ini boleh ambil. Kalau tak anda pun tak apa, mungkin boleh dijadikan sebagai halwa telinga, boleh dengar seronok-seronok. Kalau tak nak dengar pun tidak menjadi masalah.